Dan kadang-kadang menzalim oleh Ahmad bin Talun daripada yang menegakkan adil. Dia tidak melakukan keadilan, bahkan kezaliman. Berteriak sekadar manusia daripada zalimnya. Keluh kesah, muak gelisah, tak tenteram. Bagai-bagai kita pun tak tahu apa yang berlaku pada zaman tu. Adakah sokong macam kita demonstrasi secara besar-besaran, lempar api, dia apa lagi, apa-apa lah, bakar sana, bakar sini sebagainya. Dua tak lawas lagi, main pula sebuah ayam, sebuah ayam, gas pemilih mata sebagainya. Macam sekarang berlaku, zaman dulu kita tak tahu. Ceritanya bila raja mereka nama Ahmad bin Talun bahasa dia rakyat tertekan, berontak, menjerit sana sini, dan berhadap mereka tu pada Sayyidah Nafisah. Macam mana nak selesai ni?